Halo saudara semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Petrol Myvi 1.5 SE Prestige model dia tahun 2017. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang saya jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta Indiara tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Boleh nampak yang ini kereta memang styling. Memang cantik ini kereta. So, saya pelan-pelan jalan bagi tengok ini kereta condition dia. Ini color memang lawa. So, you boleh tengok ni. Memang tak payah buat apa lagi ni kereta. Lampu depan semua pun okey juga. Depan pun ada sensor juga. Spot light dia boleh nampak lah sama sekali. Lampu semua okey, original lagi. Memang lawa-lawa. Nampak atas sama sekali. Memang cun-cun lah ni. Bagi tengok lagi sekali, sama sekali. Lampu belakang nampak lah, semua baru lagi. Kereta nombor Black JB, nombor taba-taba. You nak tahu, you WhatsApp sama saya. Okey, link dia pun suatu cut angle lim ini you tahulah. Ini lim berapa harga you tahulah. Okey. Pakai misai 195, 55 enjin. Tayar bunga memang kau-kau lagi. Ada lagi 80%. Tengok, memang kau-kau lagi. Okey. Tutup cover sama sekali ada juga. Ini kam tepi pun sama yang original ni. Okey. So, tengok depan tayar pun sama, kau-kau juga nampak lah sama sekali. Depan tayar rasa ada lagi lekat 70% atau 60% lah. Okey. Tengok talan tutup cover sama sekali ada juga. Okey. Sama juga depan tayar 60% sampai 70%. Okey. Tutup kawan talan sama sekali ada juga. Boleh tengok Tengok sama sekali. Belakang tayar nampak tak? Memang belakang tayar 80% sampai 90%. Memang kau-kau. Okey. Nampak tutup kawan sekali pun ada juga. Tepi ni kam pun sama ori ni. Nampak semua sekali. Okey. Memang lawa kereta ini. Kita tengok dalam. Luar lawa, dalam pun lawa juga. Nampak? Seat dia semua. Memang cantik. Nampak tak? Memang kita tapak macam ni condition memang susah tapak ni. Tepi sama juga. Sama sekali cantik. Makin semua ada lagi. Tengok tak? Stiker sama sekali ada. Okey. Tengok kapet semua sekali ada ni. Tengok bawah sama sekali. Memang cun-cun lah ni kereta. Tepi kam sampai bawah nampak sama sekali. Memang cun. Kertas semua ada. Okey. Kita ambil kunci. Dia kunci pun ada 2 set juga original. So sekarang kita start. Okay, so kita tengok nampak timbang mileage jalan 78932 km sahaja. Okay. Nampak styling pun semua okey, cantik lagi. Okay, nampak semua sekali. Horn semua yang original. Tepi tengok semua sekali. Epek sama. Tengok tak ada cara, tak ada apa-apa. Very nice kereta ini. Okay. Side mirror kita try. Okay. Nampak function ada boleh simpan. Ini depan sensor. Tengok. Okay. Power window kita try. Boleh guna. Boleh guna juga semua tengok. Okay. No problem. Very nice. Atas pun cantik juga. Tengoklah sampai belakang. Okay.
Rear dia pakai yang original. Okay, original rear. Tengok semua sekali, tak ada masalah apa-apa, semua clear. Nampak pun tak ada celah apa-apa, semua clear. Okay, semua sekali. Memang cantik-cantik ya. Ini ambil kunci lah. Okay, tengok. Okay, memang lawa. Aircon pun sejuk, aircon pun tak ada masalah apa, semua clear. Tengok. Okay, semua okay. Cantik-cantik, tak ada masalah apa. Okay, so kita tengok untuk belakang. Okay, nampak belakang seat dia dulu pun cantik-cantik juga. Nampak tak sama sekali. Lawa-lawa ini kereta. Atas pun sama juga. Belakang seat dia pun semua okey, cantik juga. Nampak tak sama sekali. Bawah ini kapit tanpa, bawah pun ada original lagi. Okey, boleh nampak original ada lagi. Okey. Tengok tepi. Ini sama sekali. Ini marking semua original lagi. Tak ada masalah apa. Tengok, very nice kereta ini. Tepi gam sampai bawah pun sama juga. Nampak tak? Kertas dia semua sekali ada. Okey. Lampu pun tak ada kena pecah, semua clear punya. Tengok. Okey, so kita buka belakang. Okey, ini papan owner pun so kena tukar lah. Dia so tukar ini untuk speaker. You mau pasang speaker pun boleh juga. Nampak tak semua sekali, cantik-cantik. Okey, nanti sini boleh taruh berapa liter barang, I pakai tahu juga. Okey, so kita cek bawah dulu. Nampak spare tayar baru lagi langsung tak ada guna. Tengok bawah gam ini semua yang original. Okey, tepi gam dia sama original. Sini sama juga, nampak semua sekali. Okey. Tengok tepi tak ada celah. Tepi tak ada celah apa-apa panjang ni. Okey, semua okey. Tunjuk tengok bawah. Nampak semua sekali. Cantik tak ini kereta? Okey. Tutup kawan sama sekali ada. Nampak ini gam tepi. Ini marking dia semua tak lagi. Tengoklah. Ini. Semua cantik-cantik. Tak ada kena buka ni, nampak skru dia. Okey. Ini tepi semua sekali. Boleh tengok. Nampak ini. Marking dia semua sekali. Cantik lagi. Okey. Tak ada kena langgar. Tutup balik. Tengok nombor 3 pintu. Sama juga. Papan semua cantik-cantik juga. Ini kan tepi, kertas dia sampai bawah, nampak semua sekali. Ni. Semua cantik-cantik lagi. Nampak lah. Ini marking dia. Semua ada lagi. Very nice ini kereta. Okey, tengok sama juga. Papan dia semua sekali very nice tak ada apa. Ini cek gam dia tepi semua yang original. Okey. Sampai bawah sekali. Okey, nampak ini. Stiker dia semua ori. Ni marking dia. Memang cun lah ni kereta. Okey, so tengok depan macam mana. Tengok tutup pintu dia berbunyi. Very good Okey, so buka tengok depan. Okey, so sama. Nanti ini kita berapa sisi horsepower, I turun ke sini, I pakai kas patau. Okey, kita tengok atas. Sunroof dia semua ada lagi. Tengok yang original ni. Okey. Ini kan tepi sama yang ori ni. Nampak lah, ini marking semua sekali. Memang cun-cun lah ni kereta. Nampak lah ini, tak ada kena buka main screw. Okey. Tengok, tak ada kena buka main screw. Ini kan. Tengok dalam, screw sama juga. Warehouse semua standard, gam semua original. Besi bawah semua original. Nampak tak ni? Okey. Tengok ni, besi dia semua yang original. Stiker memang original. Nampak sekali. Okey. Nampak sekali. Ekor tu saja tengok gas dia. Bawah sekali. Pas tu sangat kuat tu. Bateri pun bagus lagi. Okey. Tengok langsung tak ada kena leaking apa-apa nampak semua sekali. Memang cun-cun lah ni kereta. Cantik betul-betul. Okey. Tengok bawah. Boleh nampak. Okey. Balik. So ini kita memang lawa ini kita. Pakai pun sedap juga. So sekarang kita pergi test drive. Bagi tengok ini kita condition macam mana. Okay, let's go.
Okay, so pakai seatbelt. Kita sekarang pergi test ride ni, kita bagi ambil YouTube customer tahu kita condition macam mana. Okay, handbrake, auto lock semua ada. Soti. Okay, kita jalan. Aircon nak kecil sikit. Tengok talan sengit je. Very sengit ini kereta. Sangat smooth yang ini kereta. Tengok, very smooth. Okay, so kita jalan untuk belakang dulu, bagi tengok limit is over macam mana. Sangat smooth oh, tengok. Memang bagus oh ini kita. Ini modern ah, memang susah tapak lagi. Ini suara last lah 2017 ni. Lepas tu 2018 sudah modern baru Myvi. Oh, sofa dia semua okey. Sangat fit lah ini kereta. Okey, sama kita jaga sini sekejap. Okey, boleh jalan, tengok. Tengok pickup dia. Very smooth. Jaga kereta. Tengok yang siapa yang terminat yang ini Myvi, boleh call sama saya, datang ke sini, tengok kereta ini dengan test ride ni kereta. Kereta ini motor nak jual banyak. I pun tengok kereta condition lah. Kereta condition cantik baru kita dapat jual lah. Ambil macam ni kereta. Memang smooth ini kereta. Bukan I cakap saja. You kalau boleh, you boleh datang rasa ni kereta. Okay, so sini I pusing dulu, tengok dia rise up macam mana. Okay, kita pun nak jaga kereta motor. Okay, tengok minyak, tengok. Sangat smooth ini kereta. Sebab kereta ini beri memang janji betul-betul tak biar bawa apa lagi. Terus jalan sahaja. You tak biar fikir apa lagi. Tayar 4 pun baru-baru lagi. Memang tak biar bawa apa lagi Okay, kita jaga kita ada motor yang nampak. Okay, sekejap ada motor, bagi dia jalan dulu. Okay, baru kita pusing. Tengok, lagi sekali pusing. Okay, tekan minyak kuat sikit, tengok. Laisap dia. Tak ada kereta motor okay. Tengok. Memang cun lah ini kereta. Okay. Kuat sikit minyak. Tengok. Sangat smooth. Very smooth ini kereta. Aircon pun very sejuk. You boleh datang ke sini lah, tengok ini kereta. Kalau minat ini kereta color dia sama ini modern, boleh datang jumpa saya. Ini yang 2017 Lucky Pass Prestige modern dia tahun 2017 Myvi SE 1.5. Okay, tengok pickup dia. Smooth je tengok. Gearbox dia. Brake dia semua okey tengok. Okey, brake memang cantik. Belakang memang tak ada kereta baru buat macam ni. Semua yang original dia cuba dia lim, so kena tukar dia. Dia tukar 15. Itu lim pun sangat mahal juga kalau you tahu ini lim. Okey. Okey lah. So I akan so tengok test habis. So sekarang kita balik ambil kedai. Nanti I bagi tahu harga dia kita nak jual untuk berapa. Okey. Balik dulu Okey. Okey, sudah sampai ambil kedai lah. Ini pergi ke mau tukar Konghui. Ini ambil kedai. Okey, I parking tepi sini dulu Okey. Okey. Masuk P, brake. Okey, so sekejap buka seatbelt. Okey. So, kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Petrol Myvi 1.5 SE Prestige modern dia 1.5cc. Kalau peminat boleh datang jumpa saya. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini.
Kereta ini memang lawa, memang cantik. Kalau petang minat datang sini tengok kereta ini dengan test drive ni kereta. Okay, so sekarang kita nak cerita yang ni harga. Yang ini kita harga, kalau untuk jual cash lah, kita jual punya harga 34,800 siap tukar lama sama puspakom. Kalau nak untuk pinjaman tambah lagi 2,000, 36,800. Ini dua-dua harga pelong campur lotek sama insurans lah. Kalau petang minat boleh datang cuma saya tengok ini kereta dengan test drive ni kereta. See you later. Bye.